Teknologi kini di hadapan mataku, delima bersinar, membuka jalan pembelajaran digital, impian jadi kenyataan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan kita YB Fadlina Siddiq telah memaklumkan bahawa pengajaran mengenai asas AI akan diperkenalkan di sekolah rendah mulai tahun 2027. Langkah ini sejajar dengan hasrat KPM untuk melahirkan murid yang fasih digital dan berdaya saing di peringkat global. Namun, persoalannya, mampukah kita mengikuti arus perubahan ini? Adakah murid-murid, guru-guru dan sejaya bersedia untuk menerima perubahan ini? Mari bersama-sama saya, Kaina, wartawan cilik TV PSS Jaya untuk mengupas isu ini dengan lebih lanjut. Bagi melihat sendiri penggunaan teknologi digital ini, mari kita ikuti pembelajaran yang diajar oleh salah seorang guru sejaya iaitu Cikgu Natasha. Selamat sejahtera, Cikgu Natasha. Hari ini kita akan guna AI daripada text to speech. Awak bina ayat dan AI itu sendiri akan sebut ayat yang awak akan bina. Kopi itu sangat baik kerana ayat itu letak banyak sebutnya. Bersama-sama saya sekarang ialah Cikgu Natasha. Wah, saya lihat pembelajaran hari ini sangat menarik. Boleh Cikgu terangkan sedikit mengenai pembelajaran hari ini? Okey, terima kasih Sofia atas soalan yang diberikan. Pengajaran dan pembelajaran saya PDPC pada hari ini adalah lebih pada digital, yang mana saya menggunakan sendiri platform Delima itu. Biasanya saya akan membimbing mereka untuk masuk dalam Google Classroom. Kemudian hari ini saya menggunakan Canva. Tapi hari ini Canva kita lain daripada yang lain sebabnya kita ada unsur AI. Di mana hari ini mereka membina ayat, kemudian kita nak tukar jadi text to speech AI. Di sini kita dapat menggabungkan elemen digital dalam pendidikan secara tidak langsung. Jom kita dengar pendapat murid-murid sejaya pula. Kalau semua mata pelajaran menggunakan teknologi digital seperti ini, adakah awak rasa lebih bersemangat untuk belajar? Ya, saya akan berasa lebih bersemangat untuk belajar kerana ia menarik minat saya. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum ini, kita biasa belajar dengan buku dan latihan menulis. Mana satu cara yang lebih seronok? Cara lama atau cara digital? Mestilah cara digital. Kenapa? Kerana saya boleh bermain sambil belajar dan boleh menerokai lagi dalam pasal digital. Di sebalik penggunaan bahan digital yang lancar, ada pasukan teknikal ICT sekolah atau lebih dikenali sebagai PTs yang bertanggungjawab memastikan semua perkakasan ICT berjalan dengan baik. Bersama-sama saya, Encik Asmat, juru teknik dari PKG Teluk Gadong. Encik Asmat, mengapakah servis komputer riba sekolah ini sangat penting untuk guru dan murid? Sangat penting supaya keadaan peralatan ICT dalam keadaan optimum, terutama daripada keselamatan datanya. Setahun dia akan ada kemas kini sekali hingga 4 kali. Dengan komputer yang telah diselenggara dengan baik, pembelajaran digital kita dapat diteruskan lebih mudah dan lancar. Baiklah, terima kasih Encik Asmat atas perkongsian pada hari ini. Okey, sama-sama. Haris, apa awak buat? Saya tengah cari idea MOE saya. Saya nak isi nilai dalam AINS. Oh, cari idea Delima. Baguslah tu. Kawan-kawan, jangan lupa untuk catat dan ingat idea Delima masing-masing. Ubur-ubur ikan lele. Mari kita dengar apa itu tips Delima leh. Pastikan anda tahu ID MOE dan kata lalu masing-masing. Jangan kongsi kata lalu anda kepada orang lain. Takut-takut ada scammer yang hack akaun anda. Sentiasa rekod bacaan nilam anda dalam AINS untuk bata ganjaran. Sentiasa semak kerja sekolah anda di dalam Google Classroom. Suka main Minecraft dan juga robotik? Sertailah pertandingan di dalam Delima. Nantikan kami pada episod akan datang. Bye! Mari bersama kita jelajah